KKM, raya macam mana? Raya macam biasa. Meriahnya cara kita. Yang buat meriah pun kita sendiri. Lepas tu yang tambah yang buat meriah tu sebab kita ada anak. Alhamdulillah kita ada, masih ada suami, masih ada mak, ada adik-beradik. Semuanya baik-baik. Pakat sekata macam tu. KKM kan tak kedekut dengan family. So agaknya tahun ni berapa berhabis untuk family saja? Dengan anak-anak sekali lah. Tadi tak nak tanya belakang tapi sebab kita lupa nak kira sebab benda tak terkira dek. Sebab bila kita untuk keluarga tu semahal harga gelang dengan cincin ni. Jangan tunjuk kat bawah ni, riak lah. Rasa macam berhabis lah. Anggaran berapa? Alah tak adalah banyak sangat. Tanya anggaran pula. Sekejap lagi ramai pula. KKM duit raya. Duit raya aku dah kena ambil ya. Pasal kita kena koyak. Habis tu dah 2 kali kita kena bayar. Orang pula cakap KKM dah tak ada, saya punya pasal dah kena koyak. Barang dia ambil, pasal dia ambil, duit dia ambil. Yelah bila kita raya ni, mana kita nak tahu jamu kita meledak. Memang satu Malaysia ni mencari. Alhamdulillah lah, syukur lah bila Tuhan nak bagi rezeki. So why not bagi kat KM. Bila kita dah dapat rezeki macam tu, kita beli kita punya barang, kita bagi duit raya. Bila kita buat live semua kan, satu hari kita post barang-barang kita lebih 2-3 ribu sekali jalan kan. Semua tu dia orang buka, dia orang ambil duit raya, ambil kita punya produk. Lepas tu kita kena ganti balik. So double lah pula. So berapa kerugian yang dialami? Tak dan kira dek, kita dah bayar-bayar balik je macam tu je. Macam mana kakak dapat trace benda tu? Dah terkoyak dah. Tak ada barang, tak ada duit, tak ada. Sampai pasal kosong. Dia tunjuk gambar semualah? Tunjuk gambar semualah. Macam tu lah. Tapi nak kata apa? Maknanya tak ada rezeki. Macam tu je lah. So ganti je lah. Tapi yang penting sekarang ni kena jujur lah. Tak kira lah kau kerja apa pun, kau memang kena jujur. Lagi satu, kalau kau nak kaya, memang kau kena jujur. Satu kali kau nipu, lagi sampai bila kau hidup dia takut, itu je lah. So agaknya ada penambahbaikan tak? Ataupun mungkin macam lepas ni kalau nak bagi duit raya tu mungkin QR je ke ataupun macam QR pula dah kita tak boleh sebab customer kita 1000. QR pula tak boleh lebih daripada 100. Lebih daripada 100 bank kita kena block. Habis macam mana? Lada sekarang mungkin kat KM nak tukar kita punya cara, mungkin kita nak macam peruntukkan 50,000, 30,000 macam tu, kita buat peraduan pula. So kita buat lucky draw. Macam tu lah.